Benarkah manusia sudah pergi ke planet Marikh? Planet Marikh sini sampai ke Mekah berapa kilometer? Ambo pada tahu. 5,000 kilometer. Nah, jauh tu, okey? Kita dengan bulan 480,000 kilometer. Pada satu ketika dia orbit dia membujur. Ada dekat daripada itu, ada jauh daripada itu. Rutinnya 480,000 kilometer. Pusing dunia ni, pusing daripada Teluk Mokni mu naik Pebble, mu pusing lalu sampai ke Sabah, lepas tu masuk Sulu, masuk Filipina, sampai ke Laut Pasifik, sampai ke Hawaii, sampai ke Amerika, sampai Laut Atlantik, sampai ke Eropah, masuk Laut Hindi, balik semula ke Malaysia. Berapa kilometer pusing bumi? Soalan mudah. Kura boleh jawab. 13,000 kilometer pusing ni. Bulan 480,000 kilometer. Marikh berapa kilometer? 117 juta kilometer. 117 juta kilometer. Faham lagi? Kita naik 777 isi penuh. Boleh tak pusing dunia? Tak boleh, separuh ke? Ini isi minyak pula. Dah kalau 117 juta kilometer, minyak dia pun isi. Minyak Bali. Faham? Bukan kita kata tak dapat, tapi fikir tu. Allah suruh buyakal kan, suruh fikir. Betul tak? Naik bulan bila pertama kaki naik atas bulan? Menapak atas bulan gambar astronaut. Bila? 1969. Dah berapa dah pergi kali kedua? Dulu tak canggih. Pakai minyak gas ke apa? Lah ni canggih tak apa? Faham? Ada masalah tak? Ada masalah. Nak tengok siapa lagi manusia ke Marikh ke bulan? Tengok dalam kitab Qurratul Aini. Yang jawab dalam masalah-masalah di situ ialah Tok Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari, namanya Syekh Ismail Usman Zain. Orang Yaman. Ada kitab dia nama Qurratul Ain. Ada di sana. Kita malah jawab. Faham? Jadi nak kabur jauhnya Marikh dengan kita 117 km. Kita hanya sampai dengan teleskop. Okey? Bukan kita nak menidakkan, tapi kita kena banyak nak pengetahuan sebelum kita dengar semua benda. Okey?